Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Airin Mikael, wartawan cilik TV PSS SK Lembah Subang melaporkan liputan Majlis Watika Pelantikan Murid bagi tahun 2025. Untuk menyerahkan watika kepada pemimpin-pemimpin murid yang baru dilantik bagi sesi 2025, termasuk pengawas sekolah, student voice group, pemimpin rakan sebaya, pengawas pusat sumber sekolah dan ketua dan penolong kelas. Majlis dimulakan dengan ucapan daripada Guru Besar SK Lembah Subang, Puan Hajah Fazliatun binti Muhammad Sharif, yang mengingatkan pemimpin murid untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab. Majlis dirasmikan oleh Pegawai Perhubungan Sekolah Sarjan Mahathir Mohamad. Seterusnya, watika pelantikan diserahkan kepada pemimpin-pemimpin murid. Ikrar pemimpin murid dan majlis berakhir dengan sesi bergambar bersama mereka. Sabar diucapkan kepada semua pemimpin cilik. Jumpa lagi. Bye.